Ras, sini kau ambil ikat rambut. Jom duduk belakang dengan Ras kau. Kita menunggu Anis yang tak sampai-sampai. Rasanya daripada kertih diorang ni. Okay, so ni kumpulan yang lambat. Kita dah paling lambat. setengah jam tunggu. Nak naik kapet ke apa ni? Cepatlah. Orang lain semua dah naik dah. Pakai Paling tak sandal. leceh ni. Pakai sandal lagi. Sumpah Ali aku pergi minum air tu sekarang. Korang dah pakai ni ke? Sunscreen dah. Tak kita. Bawa. Diorang tunjuk jalan. Morning. Sebab yang ni aku cut. Tak saya tahu lah kalau. Apa yang jatuh tu? Terlanggar motor. Terlanggar motor. Oh, ye dah sampai. Mana tasik birunya? Oh, okey. Rasa macam jauh lah. Nampak berani kan? Tua. Oh Kau tak baik tau. Ifa daripada Teluk Ramunia tau datang. Jangan laju. Nasib baik ada uncle. Nasib baik ada uncle ni tolong. Cuma kasih orang buka, tak tahu siapa buka. Oh. Lepas sekarang kosong lah tapi. Lari lah, lari. Next week Gunung Lambak. Sorry aku blok kau. Next month. Kau pergilah. Aku 6 tahun sekali je aku hiking ni. Kamu tak makan tak? Uncle ni tak aku suruh rehat. Jangan sengaja lah. Okey. Sampai tahan nanti pesak. Betul? Oh. Naik berapa jam? Siapa tengah pegang handphone? Tak ada. Kenapa? Pegang gambar? Anak murid aku bagi ni lah. Mesti kan ada kuaci. Baru boleh fokus. Tak ada betul bukan. Pakcik Jun. Janganlah, tak ada suruh pakcik cakap. Biasa aku first. Tak habis lagi. Aku kena bawa orang berlutut besi tu. Kat belakang. Okey tak ni? Okey je. Okey. So, faham? Ini dulu. Piknik. Betul. Nanti atas lagi sambung ke tak? T-shirt. Cuma atas dia. Dia tukar. Tak ada kalau boleh nak lagi. Oh, ya. Kau dah lah ambil gambar pakai info orang ni. Turun bawah. Oh. Kalau tak boleh naik ni turun bawah ni sikit. Langsung. Oh. Ha? Boleh lah. Apa dia cakap? Dia kata kalau tak boleh naik turun bawah. Tapi tak tahu lagi mana. Tak ada. Macam tu je. Nampaklah. Aku kena cakap lah. Hafiz. Kau lepas lah. Apa dia? Ni babi. Oh. Babi. Huh. Kau tumpang je air kat api ni. Okey. Sikit lagi. Cakap dengan diri sendiri lah. Ada snowbear. Terkejut aku ada. Dia lepaskan naik luar. Simpan tu. Kau pakai scrub Pakai scrub Penat. Ha. Aduh, aku punya video tak estetik, bising ah. Tinggi gila. Tinggi lagi.
Hah? Serius lah? Sikit lagi 200 meter. Kita baru 200 meter. Dah sampai checkpoint Kopitiam. Rupanya tersalah tempat. Hai terjun, hai terjun. Hai terjun. Jun. Ada orang nak pergi tu, ikutlah. Tersalah tempat. Slide. Aku unsubscribe kau. Aku unsubscribe. Patutlah tak ada siapa. Balik nanti buka TikTok, semua maki dia dekat TikTok dia. Aku nak Kana. Mana sungai ni? Ke sana. Tu Kopitiam. Sampai mana Yuk? Sampai mana? Sampai Kopitiam. Kopitiam juga. Lepas tu lagi sungai. Iyalah. Anis. Ni sungai apa? Sungai Mas. Sungai Mas. Kita pergi. Sungai tu ada apa? Air. Maksudnya boleh mandi. Boleh mandi? Sikit tu. cepat kena naik dah. Semua kena sikit. Kelakar. Tak sangka. Dia orang tahu jalan ke tu? Jalan dia sampai dapat pusat sini. Dah 1 jam juga tu sampai. Better lah. Dah, Zati dah ada. Situ penat gila weh. Rupanya kita orang tersalah tempat. Kita orang sebenarnya nak pergi Ulucur, tapi rupanya tak tahu ni Kuno Pulai ke apa ke, tak sure. Memang dia dah macam tak ramai orang kot. So tak apa, kita teruskan. Nasib baik bawah sana tu actually ada sungai, boleh lah mandi-mandi sikit. So diorang semua dah kena scam. Itulah, siapa suruh percaya aku? Kau serit. Baik semua tau. Semua oh. Panjat batu pula. Hampir give up. Tapi boleh. Why? What the fuck? Adik kau. Kau letak sini lah botol air kau. Letak sini. KM. Tak tahu KM ke ataupun mile. Jangan jauh-jauh ni lah. Tadi kau tak tengok apa pun. Tadi kita dah plan lah. Let's go. Okay, so nama tempat kita nak pergi ni, nama dia Golden Sand River. Dia macam quite jauh daripada Kopitiam punya section tadi. Aku sudah almost 30 minit macam tu baru sampai sini, tapi dah nak sampai lah. More than halfway. Maybe dah quarter. Wah, dah nak sampai. Almost there. Okay, sikit lagi. Oh, finally. Anis. Tapi seluar lah tak ada kan? Semua ada. Tak bawa. Ini tak ada bawa lagi. Sibuk kau nak Maggi orang.
Kenapa lah dia ni makan tak habis? Lepas tu tinggalkan kat sini. Ha? Tu, jap. Jap lah. Susah. Dah melecet. Aku nak lalu. Geli. Bye-bye. Golden River Kondak. Nak balik. Jauh gila lah di atas. Jom. Sumpah. Penat gila. Jauh lagi weh. Nak sampai atas. Pagi. So boleh like 2 bulan sekali, sebulan sekali. Nak nangis. Go, semangat hikers. Salah jalan. So saya patah balik. Patut kita belok dekat sini. Dah terlebih jalan. Sebab tu dah aku nangis. Boleh Fah. Jauh terlepas. Sebab tak terus je. Kalau teruskan tadi, lambatnya lambatlah sampai kereta. Sebab dia dah ke checkpoint lain. Checkpoint 4. Dia nak pusing ke checkpoint 3 tu macam jauh gila. Buka apa yang ada korang. Kita dah darurat. Kita perlukan makanan. Cepat. Dia tinggal banyak ni. Air Dia dah. bercatu. Air tinggal ni je korang. Untuk lagi 5 km. Lebih. Lebih lagi. 15. Cepat. Aku ada lagi satu botol dalam kereta tak keluar. Aku pun dalam kereta. Korang yang lain semua dah haram kejadah tinggalkan. Nak oyen, nak air oyen Salah. Okay. Kita almost nak sampai Kopitiam. Setelah salah jalan tadi, nak sampai. Cepat apa? Itulah, kaki 3 cm je. Kita akan terus gagah berjalan. Hayak. Dah jumpa. Kenapa baby kucing tu? Sikit lagi. Adifah cakap bagi. Okay korang, jangan give up. Okay. Yes. Ada, kita tak perasan. Pokok ni pun dah lama dah Fah jatuh. Pada daun dah tumbuh kat tepi-tepi dia. Hampir dikejar monyet. Nasib baik ada Ifah. Aku menyeruk di sebelah belakang Ifah. Apa-apa, aku kena tetap. Ya Allah, lagi besar. Banyak weh. Banyak. Sana ada, kau tengok tu. Banyak. Hari ni dah sampai kereta dah. Wah, dengan bersin dia pula. Ke kiri sikit kan. Kena pusing belakang kan. Titi. Oh my one. Ani mana ni? Nampak kita. Ada air tebu dengan 100 Akak ada apa kak? Kak, saya nak air tebu kak. Dia dah tak larat sangat kak. Kena 100 Tebu 3. larat. Ya Allah. Ya Allah. Tak nak naik dah. Tak nak naik dah sini. Oh, tak nak dah. Tak nak. Yeah. End of the trip. Then. Sakit gila. Melecet gila. Melecet siap kaki. Sakit sangat.